Dan biasanya tuan-tuan dan puan, biasanya kita dapat keluarkan BDNF ni bila kita buat exercise yang rigorous. Rigorous ni macam orang sprint lari pergi balik sprint kan, macam training bola sepak pergi pegang ujung sana, patah balik pegang ujung sini, patah balik pergi sana, lepas tu star jump dan sebagainya, dan buat lunges lah, buat squatting dan sebagainya. Mungkin di kalangan tuan-tuan dan puan ada masuk aerobik. So aerobik adalah rigorous exercise. So dia menyebabkan lahirnya BDNF, terkeluarnya BDNF dari kita jadi muda. Sebab tu kita nampak orang yang rajin exercise nampak lebih muda kan. So jam duduk pun boleh, tak ada masalah. Kalau amalkan brunch dan dinner, kita tengok jangka masa, jarak tu antara berapa minit, berapa jam. Zumba pun boleh bantu, zombie pun boleh bantu. Zumba dan zombie kan, bila ada zombie kita kena lari tuan-tuan, itu pun akan membantu mengeluarkan BDNF bila ada zombie nanti. Bukan saya kata, CDC yang kata. So antara benda lain tuan-tuan dan puan, bila kita jarakkan masa lapar, orang kata intermittent fasting sebagainya, tak apalah, apa yang berlaku, tubuh kita akan halang satu benda yang bernama mTOR. TOR tu macam yang He-Man lah, apa TOR tu kan, THOR tu mTOR, tapi ni TOR. mTOR ni adalah mammalian target of rapamycin, mTOR. mTOR ni tuan-tuan dan puan adalah penyebab kepada aging process, menyebabkan kita jadi tua sebelum usia. Jadi bila kita jarakkan masa makan ni tuan-tuan 8 jam dan ke atas, padahal kita akan halang mTOR dari kita tak termasuk dalam kategori orang yang cepat tua. Dan dia apa berlaku, sebab dia akan slowkan the growth of cell. Jadi sel ni berkembang tapi perlahan, bukan rapid. Bila perlahan, jadi kita akan sentiasa nampak muda, nampak remaja, kulit nampak cantik, tak ada kedut kan, tak ada lemak dan sebagainya, tak ada garis-garis dekat mata ni dan sebagainya. Dan lebih menarik lagi, dia bantu untuk kita punya bakteria baik dalam usus ni berkembang. Bakteria baik dalam usus ni berkembang dengan lebih pesat. Ni antara benda yang berlaku. Jarak masa makan macam diet, saya tak faham soalan Siti Nur Nadira. Okey, saya sambung tuan-tuan. Nanti sempat saya tengok soalan balik sebab kita dah agak terke belakang. Now, satu benda yang kita nak faham tuan-tuan ialah fat burning ni, pembakaran lemak ni dilakukan oleh kita punya sympathetic nervous system. Dan berlaku dengan, dia akan berlaku untuk kurun ni, fat burning ni yang buat ni adalah sympathetic nervous system, berlaku bila kita bersenam dan kurang makan. Jadi kita kena faham benda ni kan. Nanti saya ceritakan tentang bab insulin dan sebagainya, tapi this is the thing yang kita nak faham, where all these things started, daripada sympathetic nervous system. Saya tunjukkan pada tuan-puan, agak menakutkan sikit, inilah kita, realitinya kita macam ni lah. Tuan-puan tengok gambar sekejap kan. Intermediate fasting diet, doktor, jarak masa makan. Okey, jap. Okey, tuan-puan boleh tengok. Jadi bila kat mana kita tadi, sympathetic nervous system, tuan-puan dah tengok situ. Now, one meal a day okey ke tidak okey? Tuan-tuan dan puan bergantung kepada saiz kita, bergantung pada apa yang kita makan masa satu meal tu. It's not about berapa kali makan, tapi the nutrition yang kita bekalkan bila kita makan, itu yang lebih penting kan. Alright. So tuan-tuan, itu yang
terakhir tentang mitos kita nak masuk kepada 7 health factors. 7 faktor kesihatan, tuan-tuan. Okey. Bumi nak tahu tentang air mineral dan RO. Yang tu saya akan terangkan kemudian. Banyak soalan yang tuan-tuan tanya ni ada pada slide-slide belakang ni. Jadi saya fokus je pada apa yang saya nak kongsi supaya kita jawab soalan tu sekaligus. Kan kita tak perlu berhenti. Nanti tak cukup masa pula tuan-tuan. So apa berlaku tuan-tuan? Dalam health factor yang nombor 1 ialah tentang insulin. Ni benda tentang insulin saya dah sebut. Tentang insulin tuan-tuan, saya jelaskan detail sebentar lagi. Dalam tubuh kita ada 3.75 liter darah. Dan daripada 3.75 liter darah ni, kita cuma ada 1 sudu teh gula dalam darah kita. So, bayangkan 1 sudu teh gula ni sikit je tuan-tuan. Yang kita letak satu ni 1 sudu besar. Bila kita bancuh air dan sebagainya, ada letak 3 sudu kan, ada letak 5 sudu kan. Kalau dalam Coca-Cola tu ada 8 ataupun 9 sudu gula. So bayangkan tuan-tuan, sedangkan dalam darah kita ni hanya perlu ada 1 sudu teh gula sahaja. Now, so bila kita makan sesuatu tuan-tuan yang melebihi daripada 1 sudu teh, kan, inilah masanya pankreas kita akan keluarkan insulin supaya dia balik pada 1 sudu teh, bukan 1 sudu besar. 1 sudu besar kita sadaqallahul azim, sebab bila 1 sudu besar boleh sebabkan hyperglycemic koma. Sebab gula terlalu tinggi kita boleh jatuh pengsan. Sebab itulah insulin akan keluar.